Hantar main sini, hantar tanya tak tahu. Setahun lebih ni hantar tanya tak tahu. Bulan puasa ni. Hantar ni main-main tanya tak tahu. Bukan saya tanya tak tahu. Habis? Macam mana nak buat kita tadi ni. Saya tak tahu tajuk dia macam mana kan. Apa ni? Dia daripada sana tu. Ha? Daripada RTM. Oh. Daripada RTM sampai ke Teluk Ni, Bagai. ni? Ni jalan ni. Oh. Ni bawah tu ada pipe ke tu? Bawah dapat. Oh. Jalan pula kecil dia buat. Dia tu sebenarnya ni. Dia contoh dia macam ni tu. Ha. Depa tanah dulu kita ni tek-tek tahun temiri. Ha, Tek-tek tahun kamu. Kita Kita repair lah. Okey. Tek-tek tahun kita repair bagi elok. Main-main lepas korek. Ni tol biar. Dia mula awal tu lepas. Ti. So dalam masa Seminggu. segera seminggu ni dia kena compact ni. Sana hak dia tembuk. Yang tu dia kena siap. Hak tu tak apa. Hak tu masa lebih kurang agak dalam 2 minggu lebih. Kalau dalam masa 2 minggu lebih dia tak buat, kita memang tak boleh masuk. Nanti bagi plan sikit lah. Bagi keseluruhan ni. Boleh. Bukan dia tanya tak tahu dah planning tu. Hantar main sini, hantar tanya tak tahu. Setahun lebih ni hantar tanya tak tahu. Bulan puasa ni. Hantar ni main-main tanya tak tahu. Bukan saya tanya tak tahu. Habis? Macam mana nak buat kita tadi ni. Saya tak tahu tajuk dia macam mana kan. Apa ni? Tak tahu depa suffer lama mana ni. Ni, nak ambil ni. Setahun lebih ni. Tapi mesin padi boleh lalu Abang. Lah, kalau lalu saya tak panggil lah. Kalau boleh tak ada isu, saya tak panggil. Bulan-bulan puasa ni saya tak main pagi-pagi hari ni. Saya tak pernah cakap tinggi tau. Tapi main macam ni saya cakap tinggi. Saya marah. Saya bukan orang marah. Saya orang lembut sangat. Main-main tanya apa dia tak tahu apa. Mana boleh macam tu? Okey, ni mesin tu nak masuk. Macam mana nak buat? Saya tanya balik. Tu belakang tu nak masuk ni, nak kat padi. Nak cross. Ya no, sampai ke ATM no. 2.4 km. Ada hak tebuk, ada hak apa tu. Tu tak cerita hak bawah lagi no. Hak tanah lembut, hak pipe, hak cross, hak pecah. Tak payah cerita. Cerita hak ni dulu. Macam mana nak buat? Kena detail tu kalau macam ni, kalau kita dalam taman mesin padi tak boleh masuk. Kita check balik, kita kena repair lah. Itu yang kita boleh buat pun. Segera. Compact. Luar, compact. Ni. Mesin nak masuk tu. Ni tak boleh ni. Laluan ni tak muat ni. Kena baiki balik lah. Kalau kita dah kata macam tak muat kan. Saya panggil dia pemain buat balik. 10 kali dah ni, tahu tak? 10 kali meeting. Ataupun lebih dah ni. Ni. Setahun lebih dah cerita. Status dia, sebelum dengan selepas sama sepatutnya. Belum korek, letak lay pipe apa semua tu. Tu tak apa, tak ada isu apa. Tutup balik tu macam biasa sebelum tu. Yang ni kalau hujan apa jadi? Cedung lah. Ni. Kalau hujan, cedung. So, kena tengok semua ni. Kena siap dalam masa segera. Kena lebar bagi mesin boleh masuk dan kena compact. Dia tak boleh jadi lagu ni. Mesin tak boleh masuk. Hak cross-cross sana tu kena settle balik.